Okey, Assalamualaikum kawan-kawan, sahabat-sahabat semua kan. So hari ni berkenaan dengan headphone. Aku nak bercerita sikit pengalaman aku pakai headphone Aware, Aware ke Aware pun aku tak tahu, sekejap ni AWEI. So headphone ni foldable gaming. Headphone ni aku dah beli, aku dah cuba ni, dah ada dah sebenarnya. Tapi ni adik aku punya, aku pinjam. So bagi aku lah sangat best. Suara pun okey, surrounding. So kita game, macam kita main PUBG kan. So PUBG kita punya sound tu pun okey, best bagi aku puas hati. Harga dengan harga 80 ke bawah, tak, dalam 90 ke bawah lah murah, bawah 100. So kat sini aku nak cerita, kita unboxing dan kita review. Okay, mana? Okay. Sorry, lambat sikit. Okay, so kotak dia kuning macam ni. Dia ada tulis bahasa Thailand, bahasa Cina, bahasa Arab. Okay, dia tulis kat sini lah, yang dia mentionkan ialah superior bass sound, up to 14 hours working time, hands free. So kita boleh guna Bluetooth benda ni. Okay, alright, itu saja. Dan dia macam ni lah. Okay, dalam ni kotak macam ni. Bagi aku berhati. Right, so sama je sebenarnya dengan yang belakang ni. Tapi tu adik aku punya, aku pinjam. So kita belilah kita punya sendiri. Alright, so dia boleh lipat macam ni. Okay, untuk simpan kan, dia lipat macam ni, masuk dalam kotak. Alright, so okay, bagi aku sangat selesa dengan harga yang murah. Okay, berpatutan untuk aku. Right, mana mikrofon dia? Di mana? Oh, dalam ni. Okay, so ini mic dia, kecil je. Terus pasang. Mic dia macam ni saja. Okay, dia boleh macam ni lah kan. Right, so kita cocok saja di bawah ni dan settle. Balik lah. Okay, so ada di sini lah. Right, so kita on. Dia ada lampu so kita onkan dulu. Okay, ni ada button volume, naik dan turun. Ni button on dan off. Alright, so kita on, kita tengok. Dia akan bunyi power on. So dia first thing dia akan keluar hijau, dan kita boleh ubah lampu dia macam ni. Tekan satu, so dia akan berkelip, warna yang sama. Kita tekan lagi sekali, dia akan tukar biru, merah, macam tu. Bagi aku nice, cantik. Dia plastik, tapi bagi aku untuk telinga aku lah kan, aku puas hati. Okay, tengok. So steady. Dia punya macam tu lah, cantik, kecil je, tapi bagi aku okey dengan harga RM80, RM90. Right, apa lagi ni? Okay, dia punya charger dia bagi wire saja. Okay, wire dia USB yang macam charge pun biasa tu. Okay, right, so terus je connect dengan handphone. Kita try mana? iPad. Okay, kita try dekat iPad kita ni. Sekejap iPad. Nampak so kita tukar, tekan Bluetooth on kan. Kita onkan Bluetooth. Okay, search. Tadi dah on kan? On ke belum ni? Ke off? Okay, okay, apa? Kita tengok apa yang ada. Okay, so dia punya tu sama, Aware A799BL. So kita klik. Okay, kita klik kat situ macam biasa. Dia akan dengar connected. So kita terus on. Right, kita buka YouTube macam biasa. By the way,
video ni aku buat saja-saja. Aku bukan disponsor oleh Aware ni. Earphone Aware ni. Okay, kita buka lagu. Okay, right. So, aku tak dengar. Dia punya surround keliling, kalau kita buka ni memang sangat sikit dengar dia. Bunyi bass dia sangat best. Okay, bagi aku puas hati. So kat situ aku ada dua sini. Right, nampak? Okay, hijau, biru, purple, dia akan bertukar lah. So sebab apa aku beli? Aku dah cuba yang pertama. Adik aku punya aku pinjam. Bagi aku puas hati. So aku beli lagi satu. Beli di Shopee je, tak ada susah-susah. Alright, harga pun murah, dalam RM90 ke bawah ataupun RM100 ke bawah lah. Okay, korang boleh cuba. Assalamualaikum.